Pernah dengar nama Rothschild? Dari sebuah kedai kecil dekat Frankfurt sampai jadi keluarga paling kaya dan berkuasa dalam sejarah dunia. Soalan dia, macam mana diorang boleh buat empire kewangan yang sampai hari ini masih jadi simbol duit dan kuasa? Cerita ni bermula dengan Mayer Amschel Rothschild. Lahir kat Jute Castle, Frankfurt tahun 1743 atau 1744 macam tu. Dia bukan sekadar tukang emas, asalnya dia ni dealer duit antik. Kemudian jadi court agent kepada Landgrave of Hesse. Dari situ, dia mulalah rapat dengan golongan raja dan pemerintah. Nama Rothschild tu datang dari rumah keluarga dia yang dikenali sebagai Red Shield. Bukan Red Hexagram macam orang selalu salah cerita. Mayer cepat sedar bagi pinjam duit dekat orang biasa tu untung dia kecil. Tapi bila pinjam dekat kerajaan dan raja, jumlahnya lagi besar dan confirm dibayar balik sebab dijamin dengan hasil negara macam cukai. Dari situlah Rothschild mula main game kewangan yang lebih besar. Dia ada 5 anak lelaki, semua dia turn jadi banker. Lepas tu dia hantar seorang-seorang buka cawangan baru kat kota-kota utama Eropah. Contohnya macam London, Paris, Vienna, Naples dan yang adalah seorang stay dekat Frankfurt. Jadi bila ada transaksi besar, kerajaan tak payah nak bawa jongkong emas merentas sempadan. Cukup dengan surat dari Rothschild Frankfurt dan nanti cawangan London settlekan. Sistem ni lebih cepat, lebih selamat dan buat diorang jadi go-to banker untuk seluruh Eropah. Lepas Mayer meninggal dunia tahun 1812, keluarga ni terus ikut disiplin yang ketat. Jawatan penting mesti dipegang oleh family sendiri. Dan memang diorang banyak kahwin antara sepupu diorang untuk pastikan harta kekal dalam genggaman keluarga. Cerita pasal wasiat larang dedah jumlah kekayaan tu, itu lebih kepada mitos. Tapi yang sahih, memang diorang sangat private bab kekayaan sebenar. Masa perang Eropah termasuk perang Napoleon, Rothschild ni jadi banker penting. Ada masa diorang finance dua-dua pihak dalam konflik. Nampak pelik tapi itulah strategi. Apapun jadi, Rothschild tetap untung. Dan kat sinilah muncul kisah paling famous. Masa perang Waterloo tahun 1815, Nathan Rothschild, anak Mayer yang buka cawangan London tu, dapat berita lebih cepat daripada kerajaan Britain yang Napoleon kalah. Dengan kelebihan info tu, dia dikatakan guna strategi licik dalam pasaran bond. Jual besar-besaran dulu sampai orang panik. Lepas tu harga jatuh gila-gila, dia beli balik semua dengan harga murah. Bila berita sebenar sampai, nilai bond melambung balik dan Nathan jadi antara banker paling berpengaruh dekat England. Sejarawan masih debat sejauh mana cerita ni tepat, tapi yang confirm Nathan memang jadi player besar di pasaran bond British lepas perang tu. Hasil semua strategi ni, menjelang pertengahan abad ke-19, keluarga Rothschild dah jadi antara keluarga paling kaya dan paling berkuasa dalam sejarah dunia moden. Diorang kuasai perbankan, pengaruh kerajaan dan sampai hari ini nama Rothschild masih sinonim dengan duit dan kuasa. Inilah bukti kaya bukan pasal simpan duit je, tapi macam mana kau guna strategi dari jual duit antik dalam ghetto sampai ke Waterloo terus jadi empire kewangan dunia. Rothschild tunjuk satu benda, kalau kau main betul, duit memang jadi power. Komen kat bawah, aku nak dengar apa pendapat korang tentang Rothschild.